Assalamualaikum kepada semua pendengar untuk podcast kita pada hari ini. Podcast kita pada hari ini adalah amat istimewa kerana kita dapat menjemput seorang tamu istimewa iaitu Syarul. Syarul, cuba perkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Syarul bin Syamidam. Saya berasal dari Shah Alam, Selangor. Jadi hari ini seperti yang kita tahu, hari ini kita akan membincangkan tentang tokoh bahasa Melayu. Okey, Syarul. Soalan kita yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan tokoh bahasa Melayu dan mengapa mereka penting dalam sejarah negara kita? Maksud tokoh bahasa Melayu ialah individu yang memainkan peranan penting dalam membangunkan, mengembangkan, memartabatkan bahasa Melayu atau memodernkan bahasa Melayu melalui penulisan, penyelidikan, pengajaran, penerbitan karya ataupun pembentukan dasar bahasa. Kepentingannya adalah untuk memperkembangkan bahasa Melayu. Tokoh-tokoh bahasa menghasilkan karya, buku, kamus dan sistem tata bahasa yang membantu memperkaya kosakata serta memperluas penggunaan bahasa dalam pelbagai bidang. Seterusnya, mereka juga membakukan sistem bahasa. Mereka menetapkan peraturan ejaan, juga peraturan sebutan, tata bahasa dan istilah supaya bahasa Melayu digunakan secara seragam dan rasmi, secara seragam dan rasmi dalam pendidikan, urusan kerajaan dan penulisan. Selain itu, mereka juga menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu mereka. Mereka juga menjadikan bahasa Melayu supaya ianya meluas secara global. Mereka juga memperkenalkan istilah teknikal dalam sains, teknologi, sastra, ekonomi, undang-undang dan pengajian tinggi supaya bahasa ini boleh menjadi bahasa penyelidikan dan pendidikan. Wah, banyak betul kepentingan dia Syarul. Okey, apa kata kita beralih untuk soalan berikutnya. Soalan berikutnya Syarul. Mari kita bincangkan tentang tokoh bahasa Melayu pra-merdeka. Tokoh bahasa Melayu sebelum zaman merdeka. Yang pertama, mari kita lihat tokoh yang pertama iaitu Raja Ali Haji. Mari kita lihat biodata beliau. Beliau lahir di Pulau Penyengat, Riau Lingga. Beliau juga berketurunan bangsawan dan ulama. Beliau merupakan tokoh penting dalam perkembangan bahasa dan persuratan Melayu tradisional. Banyak sumbangan beliau, antaranya ialah menghasilkan kamus Bustanul Katibin dan karya terkenal Gurindam 12. Beliau juga merupakan orang pertama yang menyusun sistem tata bahasa Melayu secara lebih teratur. Beliau juga menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa pentadbiran kerajaan Riau Lingga. Mari kita beralih kepada tokoh kedua, iaitu Pendeta Zakwan, atau kita kenal sebagai Zainal Abidin Ahmad. Beliau lahir di Batu Kikir, Negeri Sembilan. Beliau juga merupakan ahli bahasa, penulis, pensyarah di Maktab Perguruan Sultan Idris ataupun MPSI. Beliau juga banyak memberi sumbangan seperti menyusun atur sistem ejaan Zakwa 1933, sistem ejaan Melayu moden yang digunakan di sekolah terkini. Beliau menulis buku tata bahasa seperti Pelita Bahasa Melayu. Beliau juga menjadi pembangkit kesedaran orang Melayu terhadap kepentingan pendidikan. Nampak sungguh tokoh bahasa sebelum mereka. Kalau kata kita balik kepada tokoh bahasa Melayu selepas merdeka pula. Selepas merdeka pula Selepas merdeka. Mari kita lihat tokoh yang pertama, iaitu Tun Abdul Razak Husin. Mari kita lihat biodata beliau. Beliau merupakan Perdana Menteri Malaysia yang kedua, dan juga beliau merupakan tokoh politik dan juga pentadbir negara kita pada zaman itulah. Beliau ni banyak memberi sumbangan seperti memperkenalkan dasar pelajaran kebangsaan yang mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di sekolah-sekolah. Beliau juga menyokong penubuhan DBP, iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka, sebagai badan perancang bahasa. Dia lah yang berkira DBP itu. Dia betul. Mari kita lihat tokoh seterusnya, iaitu Tunku Abdul Aziz. Beliau merupakan tokoh ekonomi
dan juga mantan naib kansler Universiti Malaya. Beliau ni juga banyak memberi semangat seperti menggerakkan usaha menjadikan bahasa Melayu bahasa di Institut dan Pengajian Tinggi sekarang ni. Beliau juga menubuhkan perpustakaan di Universiti Malaya yang menjadi pusat rujukan bahasa dan sastra bahasa Melayu. Mari kita lihat tokoh yang berikutnya pula, iaitu Syed Nasrullah, Pendeta Dr. Nik Safiah Karim. Beliau merupakan sarjana linguistik wanita terkenal di Malaysia. Sumbangan beliau ialah menulis dan menyunting karya tata bahasa seperti Tata Bahasa Dewan. Beliau juga menjadi penyebab utama dalam pembentukan sistem tata bahasa baku. Jadi, kalau kita nak rumuskan di sini, tokoh bahasa Melayu ini berperanan besar dalam mengukuhkan kedudukan bahasa Melayu dalam masyarakat, daripada bahasa tradisional kepada bahasa moden yang menjadi bahasa ilmu dan pentadbiran negara. Tanpa usaha mereka, bahasa Melayu tidak akan seteguh pada hari ini. Wah, banyak betul lah semangat mereka ni. Banyak betul lah Syarul sebagai orang sebelum ni. Okey, jadi kita balik kepada segmen kedua. Okay, segmen kedua Syarul kan, saya nak tanya lah, apa perbezaan dan persamaan tokoh-tokoh sebelum merdeka dengan lepas merdeka? Saya boleh jawab soalan tu. Mari sama-sama kita bincang. Okey, persamaan tokoh bahasa Melayu sebelum mereka dan selepas mereka ni adalah mereka ni memartabatkan bahasa Melayu. Mereka memperjuangkan bahasa Melayu ni untuk menjadikan bahasa Melayu bahasa utama dalam masyarakat, pendidikan dan pentadbiran. Seterusnya, mereka juga menghasilkan bahan ilmiah dan rujukan seperti yang ada sedia sekarang ni di perpustakaan. Tokoh pra dan pasca mereka sama-sama menulis buku, kamus, panduan, tata bahasa dan juga karya ilmiah untuk memperkukuh penggunaan bahasa. Mereka juga menjadi pemakin kesedaran bahasa dalam masyarakat. Mereka meningkatkan kesedaran orang Melayu tentang kepentingan menjaga, menguasai dan menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Mereka juga menjadikan diri mereka ni adalah sumber inspirasi kepada anak-anak muda dan golongan muda sekarang. Penduduk era melahirkan tokoh yang menjadi contoh kepada generasi baru dalam mencintai dan mempertahankan bahasa Melayu. Okey, kalau kita lihat perbezaan kat sini pula ialah maklumat utama tokoh pra mereka ni adalah mengukuhkan asas bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan sastra dalam kalangan masyarakat. Mereka fokus kepada menyusun tata bahasa awal, kamus puisi dan juga karya kesusastraan, sebagai contoh Raja Ali Haji dan juga Zabah. Cabaran yang mereka hadapi ialah mereka memperjuangkan pada zaman penjajahan British. Zaman ini, penjajahan British ini, mereka lebih mengutamakan bahasa Inggeris. Jadi sumbangan besar yang mereka buat adalah mewujudkan asas struktur dan bentuk bahasa Melayu moden. Kalau kita lihat, so perbezaan dia kat sini. Jadi perbezaan dia kat sini, para mereka ni mengukuhkan asas bahasa Melayu, tetapi pasca mereka ni dia memperluas penggunaan bahasa Melayu dalam pendidikan, pentadbiran dan universiti. Jadi maksudnya tokoh-tokoh sebelum mereka ni, diorang ni hanya memperjuangkan, diorang mengangkat bahasa Melayu tu. Jadi yang lepas mereka ni, diorang memperluas lagi bahasa Melayu tu. Diorang menyusun atur kalau ada yang salah. Jadi kesimpulannya, tokoh-tokoh sebelum ni dia macam nak beda rangka lah, rangka bahasa Melayu. Dia nak merangka bahasa Melayu, bahasa Melayu awal. So lepas mereka ni dia luaskan lagi. Betul. Macam tu. Harap-harap pendengar kita di luar sana tak kena nak atas tempat ini. Okay Syarul, nampaknya kita beralih pada segmen ketiga kita, iaitu soalan jawab. Ada soalan ni? Ada soalan? Daripada mana soalan ni? Sekejap, saya tengok. Okey, soalan pertama dari Rozi. Rozi dari Johor.
kata, adakah sebagai tokoh Pasca Merdeka hanya tertumpu kepada pendidikan saja? Macam mana boleh jawab dulu? Jawapan dia tak. Sebab tokoh-tokoh ni juga memperjuangkan bahasa Melayu dalam pentadbiran kerajaan. Mereka juga memperjuangkannya melalui media dan juga institusi tinggi, pengajian tinggi dan juga penghasilan istilah moden dalam pelbagai bidang. Harap Rozi dan juga faham lah tentang soalan ni. Macam mana ya Rozi? Okay, kita balik ke soalan yang kedua. Lagi soalan? Ada lagi soalan. Kali ni daripada Syamil. Dia dari Selangor. Syamil kan? Dia Selangor. Orang kampung dah ada ni. Orang apa mana kita boleh lepak apa ni? Okay, soalan dia macam ni Syarul. Bagaimana zaman penjajahan mempengaruhi perjuangan tokoh pra merdeka? Campur ke soalan Syarul ni? Clear sikit lah. Okay, mari saya jawab soalan tersebut. Tokoh pra merdeka terpaksa berjuang dalam keadaan bahasa Inggeris diberi keutamaan. Jadi maksudnya pada zaman penjajahan itu kan bahasa Inggeris menjadi bahasa utama dalam pentadbiran, dalam pendidikan. Jadi usaha mereka lebih kepada membina identiti dan mempertahankan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan budaya. Jadi perjuangan mereka ni agak sukar sedikit lah. Okay, Syamil, adakah jawapan Syarul ni menjawab soalan anda? Saya harap betul lah. Okay, kita akan pergi ke soalan terakhir Syarul kan? Soalan terakhir Soalan terakhir. Jawapan dia cikgu Aisyah. Dari sekolah mana Cikgu Aisyah? Dia tak beritahu. Tapi dia pada negeri Sembilan. Orang Negeri. Dia kata tokoh moden ni masih perlu atau tidak, sedangkan bahasa Melayu sudah jadi bahasa kebangsaan. Tokoh sekarang ni lah. Dia kata tokoh moden ni penting ke tak sebenarnya? Bagi saya lah, bagi pendapat saya, tokoh moden ni masih diperlukan supaya bahasa ni sentiasa berkembang. Supaya bahasa ni tak ketinggalan zaman lah bahasa sekarang ni kan. Tokoh bahasa moden penting untuk menyesuaikan bahasa Melayu dengan dunia teknologi yang sekarang ni. Sekarang ni kan banyak penggunaan AI dalam dunia digital, di pendidikan juga sudah menggunakan. Sebagai contoh, ChatGPT. Okay, saya rasa itu saja dulu. Okay, semua kan. Dengan berakhirnya segmen ni, maka berakhirlah untuk podcast kita pada hari ni. Saya harap perkongsian tetamu kita iaitu Syarul dapat menjawab segala soalan anda. Itu dah. Okay. Jadi kita akan jumpa lagi di podcast akan datang. Selamat bertemu. Terima kasih semua. Okay, terima kasih. Bye.